Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua? Okey, hari ni Mami nak bagi tahulah apa ni? Ini ya, ada mak saudara dari Sungkai belanja buah ni. Durian hutan. Kalau dekat sini panggil durian hutan. Kalau dekat Sarawak panggil apa ni guys? Buah ni. Lain ya duri dia. Nanti tolong komen ya kalau tahu ni buah apa. Kalau setahu Mami dekat sana ada yang panggil buah isu kan? Buah isu. Betul ke? Ini buah isu. Sebab yang ni kalau isu dekat sana kecil, tapi duri dia tak panjang macam ni kan. Yang ni panjang betul ni duri dia ni. Ada siapa tahu tak nama dia sebenar kalau dekat Sarawak tu? Ni. Ini mak saudara belanja sempena hari jadi kata dia. Sempena hari jadi Mami hari ni. Dia belanjalah selonggok ni RM20. Tengok lagi Q. Tadi dah buka, rasa dia memang macam rasa buah isu. Buah isu tadi dah buka dah, tadi rasa memang macam buah isu, tapi selalu isu dia buah kecil macam ni kan. Besar-besar ni je kan isu. Tapi yang ni ada besar pula. Macam lain sikit. Ada nama lain ke kalau dekat Sarawak buah ni? Mami pun tak berapa pandai sangat ni. Tapi dah rasa, memang dah rasa tadi memang rasa durian lah. Durian tu memang ada rasa macam durian isu sikit rasa dia. Cumanya keadaan duri dia tu agak lain sikit. Duri dia tu agak aneh sikit panjang-panjang ni. Duri dia tak pernah tengok ni. Ini beli dekat orang asal dekat Sungkai. Tadi mak saudara tu ada pergi sana, dia pun nampak pelik durian ni, dia belilah. Dia beli, dia rasa. Rasa memang rasa durian lah. Cuma kulit dia je agak lain sikit. Tapi orang tu kata durian hutan. Durian hutan tu selalunya yang Mami tahu memang durian isu je, buah nekak. Apa tu? Tai anak ke? Kalau Apai Tajau cakap. Lepas tu durian merah tu kan. Yang tu lah. Tapi yang ni Mami tak tahu ni durian apa sebenarnya. Kalau orang sini panggil durian hutan lah. Ni duri dia panjang. Isi dia warna putih guys. Isi dia warna putih macam durian kampung tu. Tapi dia punya kulit je lain sikit. Tengok tu. Panjang duri dia. Okey, kalau yang mana yang tahu ni buah apa, tolong komen nanti. Sila komen. Untuk pengetahuan lah, yang mana tak tahu, yang tak biasa jumpa buah ni, mungkin diorang boleh tahulah nama buah ni apa. Kalau dekat sini diorang kata durian hutan. Kalau belah-belah Sarawak tu mungkin ada nama khas dia lah. Kalau tahu nanti boleh tolong komen lah. Okey, itu saja untuk kali ni. Jumpa lagi di konten akan datang. Jangan lupa subscribe. Q kata jangan lupa subscribe, komen and share channel Indolog Families. Okey, jumpa lagi. Bye bye.